Benda ni dah lama gila tau tersimpan dalam kotak ni. So aku nak keluarkan balik buat hiasan. Ini adalah Mugiwara punya akrilik daripada One Piece Film Red tahun 2022 tak silap aku. Dapat daripada fan screening kat JSC Paradigm. Shout out kepada Mihal dan juga Aimon lah sebabkan dapatkan tiket. So kita boleh nampak lah setiap seorang daripada Mugiwara diorang show off dengan pakaian macam Zoro. Sebab time ni filem rock ni filem rock pula dah. Filem Red ni pakaian dia pakaian rock. Smart-smart semua kan. Ni entahlah tak nampak, hantar kau lah. Ni Robin kau tengok, cantik pakaian dia. Yang ni pun macam biasa tak function sangat. Lepas tu ni dia punya base ni macam biru-biru laut gitu. Kita ada Jinbe sumpah tu kau tengok, hard gila pakaian dia. Tapi paling win sekali ni lah Brook. Memang gila-gila win. Second aku bagi kat Frankie lah sebab smart pakaian dia orang memang rockers lah kan. Memang kiss. Lepas tu kita Chopper, comel je lah. And then kita ada ni Sunny dalam cerita ni dia hidup. Tu ni kita pasangkan dia. Sebab yalah, rindu jugalah filem Red ni. Jadi controversial juga. Ramai tak suka sebab dia musical. Tapi aku enjoy. Aku rasa ini adalah filem One Piece paling banyak aku tengok kat wayang. Aku rasa aku tengok kat wayang dekat 4-5 kali. Sebab aku suka lagu dia, aku suka cerita dia. Aku tak ada isu. Aku tak ada nak cakap the best One Piece film, but I have no issue lah. Lagu dia best je semua dia. So aku tak tahu lah, aku boleh tengok sampai 4-5 kali. Memang best lah. And ni adalah One Piece film yang terakhir. Kita pun tak tahu bila lagi nak keluar yang baru. Dah ada lah news dan sebagainya kan. Oda pun hari tu dah cakap dekat Jump Festa nak keluarkan movie yang baru. Tapi tak tahulah bila. Sebab diorang tengah busy kan dengan live action dan sebagainya. So ni bila kita dah cucuk semua, macam ni lah rupa dia. Lagi aku cantik lah. Dulu rasa macam tak kisah sangat, akrilik je pun kan. Betul lama-lama macam smart ya, sebab pakaian lah. Pakaian memang smart gila. So now kita letak balik dekat aku punya shelf ni. Ini semua memang aku simpan barang-barang One Piece, barang-barang childhood aku dan sebagainya. So kalau korang tengok daripada daripada jauh, macam ni lah rupa dia. My collection. It's not much, but I love it. Thank you guys for watching. See you guys on the next video. Jangan lupa tekan button like, tekan button subscribe, tekan button share.